ramai orang di negara kita pernah diberitahu bahawa mereka ada G6PD deficiency. Selalunya diketahui sejak bayi lagi melalui ujian darah selepas lahir. Tetapi ramai juga yang tertanya-tanya sebenarnya apa maksudnya? G6PD ialah sejenis enzim di dalam sel darah merah. Enzim ini membantu melindungi sel darah merah daripada kerosakan apabila badan terdedah kepada bahan tertentu seperti beberapa sesetengah ubat dan juga makanan seperti kacang parang atau fava beans. Antara ubat yang sering disebut termasuk antibiotik sulfa seperti Bactrim, ubat kencing nitrofurantoin, ubat malaria tertentu dan juga Dapsone. Jika seseorang mempunyai kekurangan G6PD, sel darah merah mereka boleh menjadi lebih sensitif kepada serangan kimia di dalam organ badan. Dalam keadaan tertentu, sel darah merah boleh mudah pecah dan ini boleh menyebabkan anemia. Namun bagi kebanyakan orang, keadaan ini tidak menjejaskan kehidupan harian. Ramai yang hidup normal, bekerja, bersukan dan menjalani kehidupan seperti biasa. Perkara yang penting hanyalah mengetahui beberapa pencetus atau trigger yang perlu dielakkan. Jika anda diberitahu mempunyai G6PD deficiency, berbincanglah dengan doktor anda. Maklumkan kepada doktor dan ahli farmasi yang anda adalah pengidap supaya mereka dapat mengelakkan dari memberi ubat yang dilarang kepada mereka yang mempunyai masalah ini.